Okay guys, hari ni saya nak unboxing Kaido House X Mini GT Nissan Skyline GT-R R34 Kaido Works V2 Aero Japan Police. Okay, so ni kotak dekat depan dia. So ni kotak dekat tepi dia. Nampak tu ada tulisan Kaido House X Mini GT Nissan Skyline GT-R R34. Okay, lepas tu ada kat bawah dia. Tu memang betul-betul produk daripada Nissan. Okay, so ni dia punya tepi. Tu ada tulisan Kaido House. Memang betul-betul lah. Bersama ada Kaido House Works. Okay. So, jom kita buka. Okay, so tu kereta ni nampak. Okay, dia ada. Okay, so kita buka. So ni dia punya apa, lampu depan. Tengok tu, memang betul-betul detail. Tu ada logo GT-R. Tu lampu dia tu pun memang betul-betul cantik lah, macam kereta real. Okay, so ni dekat pintu dia. Tu ada tayar, ada tulisan kat situ, tulisan Jepun. So dekat dia punya pintu tu pun ada tulisan Nissan lah. Kat bawah tu pun ada dia punya tulisan Kaido House. Itu rim dia, memang betul-betul cantik lah, warna kelabu. Okay, so ni dia punya apa, belakang ni memang betul-betul cantik, detail. Ada 4 exhaust tu. Terus tu ada lampu, ada GT-R juga kat dekat belakang tu. Skyline ni semua. Okay, sama juga kat dia punya tepi tu ada apa, Nissan. Tu dia punya apa, tayar tu, tayar belakang. Ni tayar depan. Okay, so masa kat depan ni dia ada, dia punya tingkap tu kat tulisan tu ada Nissan. So ada apalah kat dalam tu, ada carbon fiber. Okay, terus tu nampak tak korang, kat situ dia ada rangka besi warna kuning. Okay, bahagian yang best yang Kaido House bagi, buka dekat bonet depan. Okay, so ni dia punya engine kat dalam tu memang detail. Dia dah warna dah macam kereta betul. Ada tulisan Nismo dekat dalam tu. Okay, part lain Kaido House tak kasih buka. Kat pintu, kat belakang, kat tepi. Okay, sampai situ je lah saya boleh cerita pasal Nissan Skyline GT-R R34 Kaido Works V2 Aero Japan Police. Nanti saya boleh share lagi pasal mainan dengan model kereta saya. Okay, bye guys.